Waalaikumsalam. Sok. Okey, ni Abang Medor ni daripada Johor. Johor pula dah. Asking Melaka. Betul. Main pasang lampu DRL dan spotlight. Okey, tu dah. Ni lampu DRL, built-in spotlight. Dia bila kita on switch kunci, lampu DRL ni dia akan menyala. Bila kita on switch, baru lampu spotlight tengah ni dia sama ada warna kuning atau warna putih lah. Tu sebelah ni lagi spotlight with dimmed eyes. Ni abang ni dia pilih dimmed eyes warna biru. Dia ada warna biru dimmed eyes, lepas tu dia ada strobe, lepas tu lampu ni dia ada kuning putih, kuning putih. Tu dah function, ada function strobe. Dia strobe dia bukan boleh sentiasa kita guna lah atas jalan. Kalau kata untuk minta kenderaan lain bagi laluan tu boleh lah. Okey. Recommended. Alhamdulillah. Kerja kemas, cantik dan teliti. Ya, betul. Recommended. Senang deal. Senang dia, alhamdulillah. Alhamdulillah dengan brother apa? Hafiz. Hafiz. Terbaik. Alhamdulillah. Tu seorang lagi kita racun lah, insya-Allah. Nanti akan datang. On. Alright. Okay, hati-hati bang. Okay, Assalamualaikum. Kadang-kadang kelemahan keyless ni ya. Memang dah balik, kunci tu tinggal. Itu memang boleh jalan, tapi lepas tu kalau stop kat mana habis tak boleh start lah. Tunggu dia patah balik. Sampai enjin tak mati ke? Ada. Okey bang. Dah sampai mana ni? Dekat tu jalan keluar tu. Allah. Dekat Shell. Tu sebab tadi kau kumat. Alamak kunci. Dia selagi tak mati enjin okey, dah mati memang habis lah. Baik dia pun nak. Betul lah. Tak angkat dia memang tak tahulah. Okeylah. Kau hati-hati. Waalaikumsalam.